أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Okey, perkataan di sini yang keluar cuma dua saja, zulumat dengan nur. Kenapa zulumat itu dalam bentuk jamak ataupun plural, nur tu satu. Okey. So di sini, nur Allah kata aku cipta satu saja. Tapi zulumat tu banyak. Okey, kalau kita lihat di sini, antara perkara menakjubkan ialah apabila Allah berfirman tentang kegelapan. Akan digunakan kata jamak. Selalu Allah gunakan kegelapan tu kata jamak. Dan apabila berkata tentang cahaya, akan digunakan perkataan tunggal. Kata jamak digunakan untuk kegelapan kerana ia merujuk kepada kegelapan yang pelbagai. Seperti kezaliman, kefasikan, kemunafikan, kesesatan, kekejaman dan sebagainya. So, kenapa zulumat kata jamak? Kenapa kata jamak? Sebab dia merujuk kepada pelbagai. Nampak ni? Okey, kita tengok di sini. Jika kita faham maksud cahaya Allah yang satu ini, maka kita akan hidup aman damai seperti penduduk yang tinggal dalam satu raja yang sama. So, kalau cahaya tu banyak, maka kita mungkin akan pergi jalan yang berbeza-beza. Sebab tu cahaya tu kata tunggal, satu. Cahaya Allah dipantulkan di mana? Sifat Nabi Muhammad SAW. Sekarang Nabi tak ada. Kenapa orang tak nampak Islam? Sebab kita semua tak jalankan nur. Faham? Pantulan tu tak nampak lagi. Orang tak nampak Islam tu cantik. Orang tak nampak nur Islam. Maka orang masih hidup dalam zulumat. Orang masih suka dengan maksiat. Orang masih suka dengan kejahilan, kekufuran, kemunafikan, kefasikan. Sebab kita tak tunjulkan nur.